Kata Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz bahawa Yasin ini adalah salah satu daripada nama Nabi SAW. Karinahnya, buktinya, karinah ni maknanya bukti. Bila datang ayat yang berikut, bila Allah SWT menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Jadi nampak ayat ini permulaannya ditujukan kepada Nabi SAW, seolah-olah wahai Muhammad, dan Al-Quran yang diturunkan yang penuh hikmah padanya, sungguhnya engkau adalah seorang yang diutuskan oleh Allah SWT. Maka karinahnya, kata Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya, ini menunjukkan bahawa mesej itu, perintah itu, permulaan itu ditujukan kepada Nabi SAW. Namun demikian, seperti yang disebut oleh para ulama yang lain, nama Nabi ni semua kita tahu. Tak ada pun nama Nabi ni disebut dalam hadis sahih merujuk kepada Taha, kepada Yasin. Tidak ada nama Nabi ni nyatakan demikian, melainkan hadis itu hadis yang lemah. Kerana nama-nama Nabi semua kita tahu. Al-Aqib contohnya, Al-Hashir, Al-Muqaffi. Ini merupakan nama-nama Nabi SAW. Tidak ada pun perkataan Taha, tak ada pun perkataan Yasin. Itu semua merupakan hadis-hadis yang lemah. Namun demikian, kita dapat melihat begitu ramai para ulama yang menamakan, yang dinamakan oleh bapa mereka, ibu mereka dengan nama demikian, Taha, Yasin. Ada tambah pula di awal ulama-ulama dari Al-Azhar, Muhammad Taha, Muhammad Yasin. Ini semua mungkin merujuk kepada pengharapan daripada Allah Taala, baik ia merupakan merujuk pada nama Al-Quran ke, nama surah ke, barangkali nama Nabi yang kita tidak tahu ke, maka mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Mari kita hidupkan Al-Quran dalam hati kita. Mulakan hari ini. Subscribe, like, komen dan share untuk lebih banyak tadabbur Al-Quran.